Nah. Bapak satu je. Dan kau minta satu je lah aku bagi. Kedekut tak hidung masin? Sedap kan? Sedap. Abang beli kat mana bang? Dekat monster.my, dekat Instagram. Nak lagi bang, nak lagi. Nah, ambil. Tapi jangan ambilkan semua pula. Terima kasih bang. Oi bang, tu apa pula? Brownies. Nak sikit? Tak boleh. Kedekut. Yelah, janji adik ada ni. Tapi adik tak ada cokoja. Atas cookies, bawah Coco Crunch. Weh, bapak sedap. Sikit lah. Abang, dah pukul 3 dah. Sekarang ni giliran adik pula nak main laptop. Nak main? Alah, nantilah. Abang tengah main game ni. Okey. Mama, tengok tu. Dah pukul 3. Abang tak nak bagi main laptop. Dia kata adik tak boleh main. Dia tak nak bagi adik main. Okey. Abang! Ya, mak. Abang tak nak bagi adik main. Bagi. Adik, main sini main. Hehehe. Dapat pun main laptop. Oi, adik. Ya, bang. Kau berani kau ngadu kat mak. Kau ngadu kat mak kan? Abang! Kenapa kau pukul adik? Mak. Sian adik. Bang, tengok ni bang. Abang pukul adik. Ingat mati. Kakak buat apa tu kakak? Pakai foundation, dik. Kenapa kakak pakai foundation? Foundation bukan asasi ke? Foundation ni kakak pakai sebelum pakai makeup, okay? Tu kakak pakai apa pula tu? Nak pakai concealer pula ni nak tutup eye bag. Tu apa pula kakak? Eyelash curler. Tu apa pula kakak? Mascara, adik. Adik tahu. Tu lipstick kan? Iya, laki memang tahu lipstick je ni. Kakak nak pakai merah-merah nak cium boyfriend kakak. Gelilah. Tu apa pula kakak? Eyeliner, dik. Tu apa pula kakak? Peliknya. Ni eyeshadow palette, dik. Okey, kakak dah siap. Wah, nak tengok masih kakak cantik. Cantik tak kakak? Pokemon hodoh siang kau. Wait korang, ada spot check. Spot check? Belakang tingkap. Belakang tingkap spot aku. Aku pergi tandas. Jangan Is, aku baru balik daripada tandas. Ustaz serbu bayar tandas. Weh Zahin, beg kau ada zip rahsia kan? Dah penuh tu, letak phone Manul dengan phone Kimi. Tak apa. Belakang whiteboard. Dah penuh tu belakang whiteboard Is. Perempuan letak phone dengan makeup dorang. Guys, cikgu disiplin on the way. Nak tengok mana ni? Tapi nanti berbau. Is, bawa beg kamu. Wow, banyak gila makanan, kaya. Okay, next class. Wait, Is, mana kau urutkan phone kau tu? Celah kangkang. Adik, cucikan pinggan ni boleh tak? Lepas tu nanti letak dekat rak. Mak suruh abang kan? Buatlah sendiri. Abang banyak assignment, tolong lah. Please. Yelah, macam tu kan abang nak tolong adik. Adik pula tolong abang, okay? Macam ni baru aku sayang kau. Okay, abang gerak dulu, okay? Okay. Kutuk. Siap pun. Letak dekat rak dulu. Alamak! Adik, abang lupa nak. Kau pecahkan pinggan mak. Itu pinggan kegemaran mak tau. Dek, janganlah beritahu mak. Tapi kalau mak dah tahu macam mana? Adik dah tolong abang cuci pinggan. Abang nak pula tolong adik, please. Yelah. Mana pinggan mak dekat rak ni? Adik yang pecahkan mak. Pokemon! Adik, dah bersedia belum? Takutlah ya. Alah, tak ada apa-apa lah. Tak sakit pun. Tak sakit? Ayah tipu je, dek. Abang dulu time sunat, dia buka seluar abang. Dia keluarkan gunting besar.
Dia pegang bebet. Lepas tu, dia gunting bebet. Ish, abang. Jangan takutkan adik lah. Okey. Adik, main masuk. Giliran adik pula. Okey, adik. Baring. Ayah, pegang adik. Dek, ayah pegang ni. Ayah pegang. Okey, dek. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, ni tak sakit tau. Rasa macam kena gigit semut je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.